Alright. Hello guys, assalamualaikum, selamat datang semua. Okey, hari ini saya nak share resepi nasi goreng daging brokoli, nasi goreng daging bumbu kubis. Okey, tengok bahan-bahan sini. Sini nasi. Dekat sini kemudian dekat sini ada daging. Daging kita iris yang dah rebus. Cili padi, bawang putih, bunga kubis. Kalau tak ada bunga kubis, brokoli pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian telur. Telur yang kita dah bancuh. Dah bancuh siap-siap. Okey. Sebelum tu korang follow dulu. Siapa-siapa yang belajar masak ke, nak buka kedai makan restoran ke, kedai tom yum ke apa ke, korang follow video ni. Facebook saya ni, Riza Tom Yum. TikTok pun sama. YouTube semua ada. Korang follow dulu. Okey. Kemudian jom masak. Minyak. Daging. Kita goreng sekejap. Okey, kemudian jom. Kan bawang putih. Bawang putih kita guna 2 ulas. Kemudian cili padi. Cili padi ni terpulang kita masing-masing. Nak pedas, korang bubuh banyak sikit lah. Okey. Dan jom tumis. Dan baru bawang putih kita masuk dulu. Tumis Okey. Bila bawang putih dah naik bau, baru kita masukkan telur. Telur ayam. Lebih kurang sedikit lah. Dulu bagi telur tu masak. Kemudian baru kita masukkan nasi. Tunggu sekejap, bagi dia sebati. Kemudian baru kita masukkan bunga kubis, cili padi. Okey, untuk perasa dia, ni kicap manis jalin. Ada motor sikit. Okey, untuk perasa lain ni, kita taruh sedikit aji, sedikit gula, kemudian sos tiram, kemudian kicap satu sikit. Ni dia perasa dia. Berasap tahu. Alright, siap. Boleh kita hidang guys. Alright. Okey guys, inilah dia nasi goreng daging bunga kubis. Kalau tak ada bunga kubis boleh ganti dengan brokoli yang warna hijau tu Okey, tengok sekali. Bau dia guys. Okey. Selamat mencuba. Macam biasa korang follow, share, komen. Assalamualaikum.